Kita semua ada rancangan, kan? Tapi pernah tak kita terfikir, apa jadi bila plan kita tu bertembung dengan satu perancangan yang jauh lebih besar? Kali ini, jom kita bongkar satu ayat Al-Quran yang sangat mendalam tentang komplot manusia dan strategi Tuhan yang, subhanallah, jauh lebih hebat. Pernah tak rasa macam tu? Kita dah susun elok-elok A, B, C, check semua, cover semua sudut, tiba-tiba, bam, semuanya jadi lain. Rasa macam, hilang kawalan pula. Perasaan itulah yang kita nak selami hari ini melalui satu ayat yang penuh dengan makna tentang ketidakpastian dan juga kepercayaan. Okey, untuk betul-betul faham mesej ayat ni, kita kena time travel sikit. Kita kena balik ke satu momen yang sangat-sangat genting dalam sejarah Islam. Lokasi kita, Mekah, di mana pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang berhadapan dengan satu komplot rahsia yang boleh meragut nyawanya. Cuba bayangkan, suasananya tegang. Dalam sebuah bilik, senyap-senyap, para pemimpin Quraisy berkumpul, muka masing-masing serius. Topik perbincangan mereka? Cuma satu, macam mana nak hentikan Nabi Muhammad walau apapun caranya. Dan, time diorang tengah syok merancang dalam gelap tu, tiba-tiba turun satu wahyu dari langit. Macam jawapan terus kepada komplot mereka. Inilah dia ayat yang jadi tajuk kita hari ini. Mereka merancang dan Allah juga merancang. Dan Allah adalah sebaik-baik perancang. Wow, dengar tu. Bukan ayat biasa-biasa ni. Ini macam satu declaration. Satu penegasan yang jelas. Tak kira apapun plan manusia, apapun komplot, semuanya tu dalam pengetahuan dan kekuasaan Tuhan. Dalam betul. Yang best pasal ayat ni kan, ia bukan setakat cakap, diorang ada plan jahat. Tak. Ayat ni siap dedahkan lagi details 3 pilihan yang mereka bincangkan masa tu. Jom kita tengok apa plannya. Okey, plan A. Penjarakan Nabi. Kunci dia, jauhkan dari orang ramai supaya pengaruh dia hilang. Kalau tu tak jalan, kita pergi plan B. Yang ni lagi kejam. Bunuh terus. Habis cerita, kan? Itu yang mereka fikir. Dan last kali, plan C. Halau je dia dari Mekah. Buang negeri. Nampak tak betapa desperate-nya mereka? Bagi diorang, plan ni memang nampak foolproof. Dah kaji semua sudut, dah timbang semua pilihan. Mesti salah satu menjadi, kan? Tapi itulah masalahnya bila pandangan kita terhad. Diorang tak nampak the bigger picture. Dan kat sinilah plot twist dia. Ayat ni terus bawa kita dari rancangan manusia yang penuh benci dan takut kepada satu perancangan balas. Bukan calang-calang perancangan, tapi strategi ilahi. Cuba tengok beza dia. Sebelah sini, plan manusia. Lahir dari rasa takut, nak hancurkan. Sebelah sana pula, plan Tuhan. Bukan setakat nak lindungi, tapi nak pastikan mesej kebenaran tu yang menang akhirnya. Nampak tak? Satu plan untuk musnah, satu lagi plan untuk membina. Okey, so apa maksud sebaik-baik perancang? Ini penting, jangan salah faham. Ia bukan maksudnya Tuhan ni menipu atau main taktik. Bukan. Maksudnya perancangan dia tu perfect. Sebab ilmunya sempurna, kebijaksanaannya tiada tandingan, plan dia sentiasa menang dan akan bawa kepada kebaikan walaupun pada awalnya kita mungkin tak faham atau tak nampak. Okey, cerita dah tahu. Soalan sekarang, apa kena-mengena kisah 1400 tahun lepas ni dengan kita hari ni? Macam mana kita nak apply konsep mempercayai perancang terbaik ni dalam hidup kita yang, serba mencabar ni? Pengajarannya simple je sebenarnya. 1, kita sebagai manusia memang akan sentiasa merancang. Itu normal. 2, kita akan sentiasa ada halangan, ada cabaran. Ayat ni ajar kita untuk jadi kuat, hadapi apa yang depan mata, and at the same time ajar kita untuk percaya pada perancangan Tuhan yang kita tak nampak. Ingat, kejayaan sebenar tu bukan semata-mata pada hasil akhir, tapi pada usaha kita untuk buat benda yang betul. Jadi, poin paling penting sekali apa? Kisah ni tak habis dengan komplot jahat tu. Tak, ia berakhir dengan perancangan yang lebih agung. Perancangan yang berjaya tukar ancaman jadi peluang dan akhirnya membawa kemenangan. Inilah mesej harapan yang kita nak pegang. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk kita fikirkan sama-sama. Bila kita rasa tak tentu arah, bila hidup rasa penuh cabaran, macam mana kita nak cari keyakinan pada satu perancangan yang kita tak nampak sepenuhnya? Macam mana kita nak rasa tenang walau jalan kat depan tu nampak kabur? Cuba renungkan.